Okey, untuk ni A ialah 45. Macam mana lukis 90 darjah? Kamu perlu lukis 90 darjah bagi 2. Jadi cara yang paling senang, kamu panjangkan garis ini, tandakan kiri kanan, tandakan kiri kanan. Lepas tu letak di kiri, tandakan. Letak di kanan, tandakan. Tandakan. Lepas tu buat garis dulu. Mesti buat garis sikit lah. Buat garis. Lepas tu gunakan sudut ini bahagi 2. Bahagi 2, kamu tandakan lengkok. Kemudian tandakan sebelah bawah dan juga sebelah atas. Lukiskan 45 darjah. Gunakan garisan binaan. Okay, ini cara membina sudut 45. Sudut 75 antara 90 dan 60 kan. Jadi D pun sama. D kamu perlu panjangkan sikit. Tandakan kiri kanan. Tandakan kiri kanan. Lepas tu tandakan sini kiri kanan juga. Kiri kanan juga. Dapatkan 90 darjah. Dapatkan 90 darjah. Lepas tu lukiskan 60 darjah. Lukiskan 60 darjah. Lukiskan 60 darjah. Okey. Ini ialah 60 darjah. Lepas tu gunakan 45 dan 90 ini bahagi 2. Bagi 2. Bagi 2. Sambungkan titik persilangan dengan pusat. Okay. Kemudian sini 80 kan. Kamu tandakan 80. Tandakan 80. 80. Sini 80. Jadi kamu letak di sini. Tandakan 80. Okey, dari 80, 90 darjah kan? 90 darjah. Kamu nak labelkan sini pun boleh. Ini ialah C. Ini kamu hitamkan. Kamu perlu bina 90. Jadi sini panjangkan sikit. Letak di sini. Tandakan kiri kanan. Letak di kiri. Tandakan panjang yang sama. Letak di kanan. Panjang yang sama. Jadi dari C ke titik persilangan ni sambungkan sahaja. Sambungkan. Okey, ini 90 darjah. 90 darjah tak perlu labelkan. Kamu gariskan sahaja. Ini ialah titik B. Jadi titik persilangan sambung ke A. Dan garis bawah tu ingat, tolong hitamkan.